pergi pakai kereta macam ni lah bos. Minyak tak ada bos. Bila lah sisi minyak? Tu responsibility sana. Oh. Pergi makan dulu habis. Okey tak? Kau apa? Sumpah boring. Makan apa? Susah nak jawab. Inang sayur. Boleh tu nama tu. Kan? Cuma pergi makan. Tak ah. Tak. Lauk apa? Ni apa nama tu? Tunjang. Tunjang. Ni tunjang. Tunjang di liver. Liver, kuah ayam. Tu ada padu sikit. Sambal. Makan. Asalnya kita orang sebenarnya nak pergi ride kononnya kan yang. Betul? Tapi pukul 3 petang baru keluar rumah macam mana? Tak apalah, kita cancel right. Macam tadi awak bagi saya link tu macam best. Kita pergi Gimana? Diversify. Diversify. Sebab aku ada tengok tadi orang share dekat apa TikTok punya video nampak macam menarik kan. Berapa minit harga dia? 68 kalau beli kat Klook. Kalau kat sana harga sama dan beli je lah kat sana. Kalau tak, kita beli je lah Klook ni. Macam Jom kita tengok. kita try tengok kat sana dulu. Macam mana pergi dia. Okay, kita sampai sekarang dekat apa nama dia, Labs, dekat dengan Lalaport. Jom kita tengok kat mana Immersify Kuala Lumpur. Apa sini? Apa ayam pula? Itu adalah art berat, awak tahu tak? Tak, berat bukan jadi memang. Seterusnya, you guys boleh ambil gambar dengan video tapi tak ada guna flash. Kena turn on the flash lah. Jadi sahaja. Alright. So you guys boleh duduk dahulu. Gelapnya. Okay, welcome to the Immersify Kuala Lumpur. Sebenarnya kat sini korang boleh tengok art gallery dan juga visual. Kalau korang tengok kat sini, dinding dia boleh touch tau. And every time kau touch dinding tu, keluar bunga-bunga macam tu. Bukan takat kat dinding, dekat lantai pun ada ikan. And lepas ni aku nak tunjuk kat korang satu ruang aku tak suka tapi bini aku suka. Ruang ni dia banyak sangat lampu yang crowded yang membuatkan aku rasa macam tak selesa lah. Tapi cantik, bukan tak cantik. Cumanya aku kurang sikit untuk kawasan yang sempit dan crowded macam ni lah. So aku pun muka-muka macam boring sikit lah. Tapi dia lawa sebenarnya. Tapi alang-alang dah sampai, ambil lah gambar banyak-banyak kan. So far Abi, apa pendapat awak? Best? Best lah? Best? Saya sekali lampu tadi. Saya tak tahu, saya lampu tu saya stres gila. So kita main crayon. So kita main crayon. I believe. Kita burung. Yes, eagle. Sesuai dengan kita punya tubuh badan lah. Kalau saya besar kan, saya pilih badak lah. Dah tulis apa? Apa dah tulis? Saya pun badak aku kali kuning hijau lah ni. Ada belang kat tu. Hanya burung LGBTQ+. Lah. Okay, badak aku dah siap. Badak aku dah ready to party lah. Memang colourful gila. Sikit lagi lah ni burung elang ke peacock tak tahu. Ini tengah apa? Kita tunggu badak kita.
Tadi kita dah scan kan badak tu. Mana badak tu kau keluar lagi ni? Ni elephant. Elephant ni muka macam orang pula. Nampak? Kesedihan ni. Mana badak aku dah sampai? Ni badak aku. Ini dia badak aku. Power ni awak punya burung Ni awak punya burung. Nampak aku ni badak. Aku gila kan? Okay, tadi kita dah buat binatang-binatang darat. Sekarang kita nak buat second binatang, iaitu binatang laut. So aku pilih dolphin. Saya pilih dolphin, awak pilih apa? Turtle. Mana? Ya. So kali ni kita ni nampak macam serius sikit. Awak pun dah buat outline tu. Okay, kita buat dolphin yang agak ganas sikit kan. Ada gigi taring. Belakang ni tak pasti apa. Mungkin kita buat colour orange ke, orange tak ke merah-merah. Merah. Kita buat ni merah. Buat atas ni biru-biru sikit kan. Tu merah-merah. Deh, awak dah siap belum? Awak dah siap belum? Tengok hasil? Ada yang saya punya? Ini dia gigi taring. Ni dolphin terganas ni. Apa ada Superman lagi siap. Ni jom kita scan. Okey, nak bagi binatang ni, dolphin ni berenang kat sana. Jadi dia baca tekan baca scan ni sekali. Okey, kita scan. Ses. Hari ni macam lambat sikit Tak tahu mana itu orang punya binatang. Tak ada aku punya dolphin yang ganas, yang evil. Turtle lagi ya. Ada ni saya punya dolphin. Yes. Ganas tu aku punya dolphin tu. Ekor merah, mata oren, air taring, jahat tu. Habis. Settle. Sudah habis. Macam mana? Best? Pening sikit. Pening lah. Saya tak boleh yang banyak lampu bunjuk-bunjuk. I like that one. Saya tak boleh kalau saya stres. Ya, patut awak tu duduk hujung. Saya macam terlampau tertekan kat sini. So, settle lah untuk hari ni. Pergi makan macam nak sekarang je. Closing. Cepat. Macam itu. Oh, okay. Habis dah. So, dah ajar. jom kita pergi makan. Jom. Makan lagi. Ini? Okay, bye. Tak ada. Lah.